Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta yang tak banyak masalah tetapi mewah, unik, second hand. Untuk 5 kereta yang disenaraikan dalam video ini, kos baikinya tidaklah murah sama seperti kereta ekonomi biasa, tetapi tidaklah semahal kos baikinya seperti kereta-kereta premium yang sama level dengannya. Kedua, Mercedes W204. Sebelum ini pun banyak kali juga kami nyatakan tentang Mercedes W204 ini antara Continental yang tak banyak ragam. Mercedes W204 bukan sekadar kereta tetapi ia melambangkan simbol prestasi dan gaya yang sebenar. Nilai pada sebuah kereta ini di mata orang ramai tetap relevan lagi sampailah ke hari ini. Untuk video kali ini saya tak nak cerita tentang kelebihan yang ada pada Mercedes W204 ini. Jika korang nak tengok lebih tentang kelebihan serta penjagaan untuk W204 ini, korang boleh klik link dekat bawah. Dekat situ kami sediakan common issue tentang Mercedes W204 ini disertakan dengan harga sekali. Okey, beralih cerita kita tentang Mercedes W204 ini, saya boleh katakan jika korang tanya Puan Mel, 8/10 Puan Mel akan cakap Mercedes W204 ini antara kereta konti yang tak banyak ragam. Harga second hand ataupun harga pasaran terpakai untuk Mercedes W204 pada hari ini kita dah boleh dapati bermulanya daripada harga RM20,000 sehinggalah harga RM50,000 bergantung pada tahun, kondisi serta modifikasi yang dilakukan. Model ini mula diperkenalkan pada tahun 2008 lagi sehinggalah tahun 2015. Tetapi cadangan saya ataupun suggestion saya, jika korang nak beli Mercedes W204 pada hari ini, ambil varian facelift ataupun varian terakhir iaitu tahun 2012 sehinggalah tahun 2015. Mungkin harganya agak mahal sedikit, sekitar RM30,000 ke RM40,000, tetapi percayalah kos baikinya tidaklah setinggi tahun lama. Ringkasan yang kita boleh buat tentang Mercedes W204 ini, ia memang terbukti sebagai sebuah kereta yang mewah, pengalaman memandu sebagai status simbol yang premium, dan pilihan yang bijak untuk mereka mahukan nilai gaya tanpa kompromi.